Majlis hari ini bukan sahaja menjadi platform untuk mengiktiraf kecemerlangan, malah merupakan penghargaan terhadap jasa, pengorbanan dan komitmen warga kerja yang telah menyumbang kepada pengukuhan peranan MITI sebagai peneraju perdagangan, laburan dan pembangunan pengendalian negara. Di hari gemilang perkhidmatan 2026 MITI ini, saya selaku Ketua Setiausaha MITI ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua penerima anugerah APC yang lebih daripada 20 tahun berkhidmat di MITI dan juga yang bakal pesara daripada MITI. Saya harap warga MITI akan dapat terus memainkan peranan khususnya dalam pembangunan industri supaya ada kesinambungan dasar-dasar kerajaan seperti NIMP 2030 di bawah dasar otomotif negara dan beberapa dokumen-dokumen penting yang perlu untuk diteruskan. Saya Mega Marisa, saya bersara sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan M13 di MITI setelah 21 tahun dalam perkhidmatan. Kenangan manis saya di MITI, dua yang utama adalah ketika saya membuat trade negotiation untuk beberapa FTA dan juga menguruskan Malaysia Pavilion di Expo 2025 Osaka Kansai. Pengalaman yang saya paling dapat waktu PKP, masa tu memang mencabarlah untuk industri khususnya untuk negara. Saya bersama rakan sekerja saya telah berpungkus lumus untuk memastikan industri kita terus beroperasi tapi dalam kapasiti yang terkawal. Saya Muhammad Zulfadli Rosli daripada bahagian dasar pelaburan dan fasilitasi perdagangan. Antara perkara paling manis yang pernah saya alami sepanjang berkhidmat di MITI adalah berpeluang untuk menjadi salah seorang ahli kepada penganjuran APEC 2020 semasa COVID sedang berlangsung.